Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera bertemu lagi saya Zazah. Kan Zazah akan menceritakan tentang Zazah, seorang lelaki yang juga dikatakan OKU, lambat dalam pelajaran. Akhirnya pada usia 37 tahun beliau menjadi seorang guru. Beliau yang dikatakan mengambil SPM sebanyak 10 kali dan STPM sebanyak 2 kali dan meneruskan pelajarannya. Akhirnya berjaya menjadi seorang pendidik di usia 37 tahun. Dan kisah itu diceritakan oleh adiknya yang juga bekerja sebagai doktor. Dan menurut adiknya juga, abangnya itu sering dibuli di sekolah kerana lambat dalam pembelajaran. Dan walaupun ayahnya seorang guru, tetapi kes pembulian tetap berlaku terhadap abangnya. Tetapi abangnya tetap meneruskan pelajaran dan sementara itu bekerja sebagai pengawal serta membantu ayahnya di bendang. Dalam masa yang sama, tetap meneruskan pelajaran atas sokongan adik dan ayahnya. Apapun, keluarganya tetap menyokong apa juga kegiatan beliau dan memberi semangat kepada beliau untuk berjaya dan belajar bersungguh. Dan akhirnya beliau mendapat kejayaan. Ini kerana kemungkinan kejayaannya hanya tertunda, tapi masih belum terlambat. Apapun, kepada anda semua, kita doa yang baik-baik saja untuk diri kita dan untuk semua. Okeylah, jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Kita tak selalu.